baru mula beroperasi pada November 2023 yang terletak di skim pembesaran Kampung Maludam atas inisiatif Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Premier Sarawak. SK Maludam merupakan sebuah sekolah yang cemerlang di dalam bidang akademik, kurikulum, sasiah dan kemenjadian murid. Enrolment semua murid SK Maludam seramai 334 orang termasuk prasekolah dan murid PPKI. Jumlah murid asrama seramai 81 orang yang terdiri daripada 45 murid lelaki dan 36 murid perempuan. Terdapat 3 blok bangunan asrama SK Maludam terdiri daripada sebuah asrama putera, sebuah asrama puteri, dewan makan yang serba lengkap dan selesa. Asrama SK Maludam mempunyai 10 buah bilik yang mampu menampung sekitar 200 orang murid. Asrama ini juga dilengkapi bilik-bilik khas bagi kemudahan murid-murid dan jawatan kuasa asrama. Penggerak utama dalam memangkin kecemerlangan holistik murid asrama diketuai oleh barisan pentadbir, seorang penyelia asrama, 3 orang warden dan 3 orang pembantu pengurusan murid. Asrama juga telah dilantik untuk membantu dalam mengawasi disiplin penghuni asrama, memastikan peraturan dipatuhi serta menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak sekolah atau warden asrama. Asrama SK Maludam dilengkapi dengan pelbagai kemudahan moden untuk memastikan keselesaan dan kesejahteraan murid. Antara kemudahan yang disediakan termasuk bilik tidur, tandas, ruang mencuci pakaian, bilik belajar, bilik TV atau ruang santai, bilik pelawat, bilik sakit, surau, pejabat dan dewan makan. Aktiviti harian asrama telah diatur dengan rapi untuk memastikan semua murid asrama menjalani rutin dengan teratur, memupuk nilai disiplin dan tanggungjawab serta mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi perkembangan akademik, sasiah, kemenjadian dan kesejahteraan murid.
pelbagai kemajuan dalam kemenjadian murid asrama SK Maludam termasuk peningkatan dalam aspek akademik, sasiah, kepimpinan serta kemahiran sosial selaras dengan objektif pembentukan murid yang holistik dan berdaya saing. Di SK Maludam, kami bukan sekadar mendidik tetapi membentuk masa depan yang gemilang. Kami percaya setiap anak adalah pemimpin masa depan bersedia menghadapi cabaran dunia, melangkah ke hadapan, membentuk generasi mampan.